Percaya tak, bersama boleh kurangkan harga makanan anda semua. Okey, selamat kembali. Ni episod ketiga berkenaan dengan dasar bersama. Dia ada 12 semua. Nama saya Rajis, ahli biasa bersama. Anyway, sekarang macam mana kita nak kurangkan harga makanan? Well, salah satu dasar bersama ialah mengurangkan import makanan dan menambahkan makanan yang dibuat di Malaysia. Tak kisah ikan, daging, sayur, beras, jagung, all that. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, sekarang hampir 94 bilion ringgit Malaysia diperlukan setiap tahun untuk mengimport beras, jagung, kopi, ikan, daging dan lain-lain. 94 bilion. Bayangkan berapa sekolah boleh dibuat, berapa hospital boleh dibuat. Anyway, kita dicekik oleh negara-negara luar. Every year harga akan naik dan Malaysia tiada pilihan, terpaksa bayar sebab rakyat kena makan, manusia kena makan. So that is a big problem untuk kita. Ingat masa COVID, bila kapal tak boleh datang bawa makanan semua, harga melambung. Kita pun susah sebab where's the food coming from? So now one of the bersama plans is going to be a gala plan, and I think sebenarnya semua make sense tau. Tapi problemnya di Malaysia ni make sense tak guna. Kalau boleh buat ni berguna. So that's the sad part about it lah. Tapi tak apa. I just nak tunjukkan you macam mana teruknya Malaysia. Macam mana, bukan teruk, macam mana ekstensifnya makanan ni boleh dibina, boleh dibuat di Malaysia. Bayangkan, susah nak percaya benda ni, tapi you pergilah YouTube. China telah berjaya tanam padi di padang pasir. Can you believe that? Padang pasir dengan teknologi yang mereka gunakan. Nah, untuk saya senang aja. Malaysia ni negara yang subur, tanah dia subur. Kenapa kita masih lagi perlu import beras? 40% daripada beras di Malaysia ni diimport. Kenapa daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada India? Why must we do that? Takkan kita tak boleh buat sendiri? So that's the issue. This is just beras saja, contoh sebagai beras. Tapi bayangkan kita besarkan kepada semua bahan makanan yang lain. Now, jika bersama jadi kerajaan, what can we do? So jaminan makanan tempatan akan dibuat.